guys, tahun ni guys, kita nak kena teka baju raya. Pakcik yang selalu membuat pengumuman raya guys. Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad ya. Ramai yang suka teka baju Tan Sri Syed Daniel ni setiap tahun. Okey guys, jadi tahun ni kita nak tengok lah pula guys. Jom kita tengok baju-baju Melayu yang dipakai ya, serak bergaya oleh Tan Sri ya. Dari tahun 2016 kita nak teka guys, apa baju yang dipakai oleh Tan Sri tahun 2005 pula guys. Macam yang kita tahu, pada 2016 Tan Sri pakai baju warna biru guys. Tahun 2017 berturut-turut pakai baju biru juga guys. Bezanya warna terang dan gelap je guys. Agak-agak 2025 baju warna apa guys? Korang boleh teka kat komen. Korang cuba komen kat bawah. Korang rasa tahun 2025 ni apa bajunya? Warna apa? Lagipun rasanya pada hari Ahad petang ni akan diumumkan dah. Sebab kalau raya tu 31 Mac 2025. Tersasul aku. Kalau raya 31 Mac guys 2025, 30 Mac tu mesti diorang nak tengok dah kan anak bulan kan petang tu. Jadi hari Ahad tu mungkin dah tengok anak bulan. Jadi kalau raya hari Isnin, Ahad tu kiranya dah malam raya lah lepas berbuka puasa tu. Guys, tak sabar nak raya guys. Okey, kita tengok lagi baju 2018 warna pink guys, merah jambu. Serak bergaya warna merah jambu. 2019 pula warna orange ya. Warna orange. Bak kata Melayu orange. O-R-E-N. Tapi 2020 guys, warna biru lagi guys. Rasanya Tan Sri suka warna biru ni guys. Semua warna biru dia pakai. Nampak? 2016 biru, 2017 biru, 2020 pun biru guys. Lagi aku confused guys, tak teka. Korang rasa warna apa 2025 raya ni guys, pengumuman raya? 2021 warna kelabu guys. Kelabu? Kelabu menarik juga guys. Jarang-jarang orang pakai kelabu. 2022 Tan Sri pakai baju warna ungu purple guys. Jangan main-main guys. Menarik guys. Cantik, menarik, tertarik. Nampak? Warna purple. Memang cantik warna aku suka. 2023 pula Tan Sri pakai baju warna coklat. Brown. Coklat guys. Lagilah aku tambah confused. Korang rasa apa? Tahun 2024. Kejap-kejap. Aku tengok balik. 2024. Warna peach guys. P-E-A-C-H. Peach. Warna santai-santai je. Slow-slow je warnanya guys. Jadi, untuk 2025 ni guys. Persoalannya. Adakah Tan Sri akan pakai baju biru lagi sebab dia suka pakai warna biru guys? Jeng. Itu persoalannya guys. Mai aku fikir lah. Ini aku rasa aku teka lah ni pendapat aku. Tak semestinya betul guys. Betul tak guys? Aku rasa lah daripada pemerhatian aku. 2016, 2017, 2020 biru. Okey, jadi ada berapa warna kat sini? Biru, pink, orange, kelabu, ungu dan coklat. Jadi warna apa je yang belum dipakai oleh Tan Sri untuk mengumumkan Hari Raya Aidilfitri ni guys? Mari kita berfikir dengan logik. Aku rasa warna kuning belum guys. Warna putih belum guys. Lagi warna apa belum? Warna silver. Silver belum. Warna emas belum. Lagi warna apa? Warna hijau. Hijau apa orang panggil tu? Hijau daun pisang belum. Hijau daun pisang pun belum. Warna apa lagi yang belum guys? Warna merah mangah pun belum kan? Merah cantik juga kan guys? Lagi warna apa ada guys? Korang rasa lah. Korang cuba komen kat bawah. Korang teka tengok siapa yang kena, siapa yang betul. Nanti hari Ahad nanti, petang nanti, korang tengok tau. 30 Mac nanti 2025, tengok kat TV pengumuman raya. Kita tengok siapa yang betul. Warna apa yang sebenarnya Tan Sri pilih untuk memakai baju Melayunya tahun ini untuk pengumuman raya. Jadi guys, oleh kerana aku dah membuat orang kata penilaian lah kan. Aku rasa Tan Sri belum pakai baju warna merah guys.
Merah mak ngah. Merah mesti cantik guys. Orang kata hari raya ke hari yang kita nak pakai baju yang cantik meriah colournya. Aku rasa merah cantik guys. Apa kata korang? Boleh jadi Tan Sri pakai warna merah tahun ni. Kalau tak merah, jangan buat kakak marah. Gurau-gurau je. Korang rasa warna apa? Banyak lagi warna yang Tan Sri belum pakai. Tapi kalau lah Tan Sri suka sangat pakai warna biru, boleh jadi warna biru lagi tahun 2025. Tak tahulah guys. Jadi korang buat penilaian korang sendiri. Nanti korang dah tengok pengumuman raya tu kan. Korang datang kat video aku ni sekali lagi, korang komen. Aku teka betul tak warna merah Tok Tan Sri pakai pada pengumuman raya Aidilfitri 2025. Di sini aku juga nak mengambil kesempatan untuk minta maaf kepada semua. Minta maaf zahir dan batin kepada semua subscribers aku di Topeng Pening. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe guys. Aku minta maaf juga kat korang kalau ada tersilap terkasar bahasa ke, kalau ada tersasul sana sini guys. Kosong-kosong guys tahun ini Hari Raya Aidilfitri 2025. Okay guys, aku tak sabar guys nak makan lemang ketupat. Tengok lagi, aku tak sabar adalah untuk tengok baju warna apa Tan Sri pilih. Aku tak tahu. Lagi pening aku. Baju raya aku pun aku tak fikir warna apa. Aku hanya fikirkan baju Tan Sri. Sebab Tan Sri ni memang popular ya. Setiap tahun kita menantikan pengumumannya. Semua tercangak-cangak depan TV setiap hari. Menantikan nak raya ke tak, nak raya ke tak. Jangan jadi macam tahun-tahun lepas, berapa lepas yang lalu, tiba-tiba raya ngai. Terkejut semua. Habis terbalik kuali dekat dapur tu nak masak rendang kelang kabut raya awal. Tahun ni harap-harap tak adalah kejutan begitu. Raya awal. Harap-harap hari Isnin tu raya lah ya guys. 31 Mac 2025. Jadi aku memang dah lock lah. Aku punya keputusan. Mesti Tan Sri pakai baju warna merah. Baju Melayu warna merah terang ya. Menerangi sukma bumi. Okay guys, kepada korang yang menonton video aku, jangan lupa like and subscribe and komen tau guys. Aku nak tengok komen korang. Korang rasa baju warna apa? Baju warna apa? Korang bagilah senarai. Berapa warna pun korang nak, korang tulis. Yang mana kena-kena lah kan. Nanti hari Ahad nanti kita tengok pengumuman tu. Betul ke kita teka? Betul ke auta? Tak tahulah kan. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri korang. Jangan lupa dengan lagu-lagu raya. Walaupun Ramadan melabuhkan tirai guys. Kita doakan kita dapat bertemu lagi Ramadan tahun depan kan guys. Okey. Kepada korang semua yang dah subscribe, atau yang belum subscribe, sila subscribe guys. And tengok video-video aku sebelum ni. Banyak aku post pasal bazar Ramadan, pasal macam-macam kes lah, Aman Zahan lah, pasal arti-arti Fatah Amil lah. Kalau korang minat dengan diorang semua, korang boleh subscribe juga channel aku. Okay, korang tengok tau video-video aku sebelum ni. Macam-macam makanan ada, mengiurkan. Okay guys, terima kasih guys. Bye, selamat Hari Raya. Lagu paling famous tu apa? Lagu Sayang. Oh iya sayang. Jangan lupa raya tu hati-hati memandu yang raya. Bye guys. Jangan lupa tonton video aku yang lain dan subscribe.